Alright guys, so sekarang ni saya tengah alright guys, aku ingat 안녕하세요, 저는 파티입니다. 반갑습니다. 안녕. Okay guys, so sekarang ni Fatin dengan Aiman dah on the way nak pergi Tasik Shah Alam sebab kita orang nak buat gender reveal untuk kita orang berdua je sahaja. So mesti korang excited kan? Anak girl or boy? Wow. So korang boleh vote, korang boleh komen kat bawah laki ke perempuan. Kita bagi masa dalam 10-20 second. Dah komen dah? Ada komen? Girl or boy? Takutnya. Be. Girl or boy, Be? Boy. Girl. Boy girl, boy girl, Kukuk jadi tu bin. So, Mana dulu tahu dah. mana ada yang kita tak tahulah. Mana kamu tu pada tahu, kamu tu mimpi je lebih. So, kita nak ke Tasik sana untuk shoot video YouTube kita walaupun dah lama tak post. Biasalah mak-mak mengandung ni dia rasa malas sikit. Dia macam otak dia jam. Sekarang kita orang kat cyber. Lepas ambil kek, and then sekarang ni nak ke Tasik Shah Alam pula. So stay tuned guys. Okay. Sini lah. Okay guys, so kita orang dah sampai kat tempat yang dikehendaki, iaitu Tasik. Walaupun ni saya kakak tu saya tak, dia macam dia bukan terbalik sikit, patutnya lighting tu dari sini, cuma kita saya tak dekat sebelah sana. Maksudnya saya tak ke sana, nanti nampak orang lalu. Kamera kat sini nampak orang lalu, tadi tak nice. Jadi terpaksa saya tak macam ni. So the moment of truth, baby. Cik ni dah kecil tak jadi. Jadi rasa sikit lah. Rasa sikit dah jadi. Sedap. Dia punya krim tu sedap. Creamy lah. Creamy lah. Ya. Jadi ingat excited. Dia kena ada macam ni. Dia kena ada macam ni. Okay, rasa kena pegang. Okay, sama je lah. Ni nak girl ke boy? Dia nak girl ke boy? Berat, amat berat. Tak. Girl ke boy? Boy lah? Boy lah ni. Ni. Saya nak girl Saya nak girl Okay. Dah pegang kawan. Macam mana? Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Tadi tengok. Kita tengok sana. Macam ni? Kita letak dulu. Sini. Belakang lah. Ada air? Okay. Tak dulu. Kita nak cabut ni dulu. Kita cabut apa? Okay dah. Dah nampak lah warna biru. Bukan. Nampak dah. Bukan. Just lagi. 2 hours later. Sayang. Tak apa, kita teruskan. Cepatlah tu. Kita teruskan. Jangan tak nak. Kan mereka bukan. Cepat je tak Kenapa? Tak cantik. Janganlah. Nanti tak lawa. Angin. Okay. Tok tu. Okay, tak apa. Lemak kuatnya lagi guys. Angin nama kuat. Dia punya lama-lama tu dah jatuh. Apa saya tak boleh. Tak boleh buat apa lah. Memang ni. Okay, tak apa. Tak macam tu lah. Tak macam tu. Sorry dekat Akak kalau dekat setup ni saya minta maaf sebab angin kuat sangat. Ni kalau duduk luar ni mampu. Sikit yang sini je sini. Yang kena baju nanti. Okay, dah. Ya. Just tepat dulu. Okay. Aduh. 5 minutes later. Takut. Ayang, jangan keras tangan tu. Ya, takut. Bagi saya pegang ni pegang dengan sayang. Okay, dah. Jangan pegang keras. Saya keras. Dia pegang tangan ke macam ni je lah. Okay, aku tekan. Kenapa? Okay. Sayang, janganlah keras tangan awak. 1 2 3. Dah kat sana.
Sabar satu. Cuba tangan saya, kejap. Okay. Ah. Okay. Angkat yang. Okay. Angkat yang. Angkat macam mana ni? Alamak. Ya. Tak pusing. Yang pusingnya. Ya, okey, sabar. Biasa buat. Okey, biasa. Okey. Oh, berat. Okey. Satu, korang dah nampak belum? Korang dah nampak belum? Cakap lah yang. Korang dah nampak belum? Dah. Sabarlah. Korang dah nampak belum? 2. Satu. Baby girl Tolong. Baby girl guys. Baby girl. Baby girl. Yes. Anak saya Baby girl. perempuan orang anak saya. Anak saya girls. Is girl. Alhamdulillah. Alhamdulillah happy. Happy walaupun girl. Bersyukur. Anak-anak. Tak apa. Tak apa. Sihat. Jadi sihat. Jadi bahagia. Macam duduk je ni lah kau. Kita tak nampak lah macam ni kan. So kau tak ada teka jadi. Tu tak apa. Tapi baby saya girl. Saya girl. Yeay. Baby girl. Yeay. Kita nak jodohkan dengan Martin lah. Martin? Aiden? Siapa lagi? Anak lelaki? Yayin. Okay guys, so anak saya adalah perempuan. Ni dia, tapi dia tak sikit je. Dia tak banyak. Tak banyak. Dia tak dekat dia punya tu sekali. Cuma dia tak jatuh pink. Ini kan full Dia pink. punya full pink. Punya dia cuma Dia letak cream je, pink. Cream je. So kat sini korang boleh nampak lah ke. So, kat sini coklat. Takkanlah kan aku ni kot pondan ni. What? Jadi ni girl sini. Okay guys, so apa yang kata-kata yang? Dia memang nak perempuan. Saya memang nak Saya nak lelaki. Tapi bila dah apa? Bila apa? ujung-ujung ni macam tak apalah, okey dulu okey. Duduk, Tapi okay. kalau boleh nak lelaki lah. Dia kalau boleh nak lelaki. Dia masa first dapat tahu tu, dapat tahu lah. Check out dah 3 kali. Cakap dah 3 kali. Nak double confirmnya. Lepas tu bila kita orang dapat tahu yang anak kita orang perempuan. Ya, itulah. Bukan check out 3 kali. Scan dah 3 kali. Scan, aduh sakit pula. Dia dah scan 3 kali, memang 3 perempuan. So tak boleh nak buat apa. Jadi ni Aiman kena Usaha lagi untuk tahun depan. Oh my god. Wow. So tak boleh nak buat apa. Jadi ni Aiman kena Usaha lagi untuk tahun depan. Tak lah, 2 tahun lagi. Tahun depan 2 tahun lagi ya. 2 tahun lagi. Sabar ya. Rehat dulu. Cakaplah anak-anak tahu sekali ya, mampus aku. So inilah hasilnya. Anak saya perempuan. Yeay. Nanti kau boleh suggestkan. Oh ya, teman. Okay, nanti kita tak boleh lama sangat sebab kat sini angin dia dah tak kuat. Memang kita orang ambil gambar-gambar, lepas tu kita konten ni agak pendek lah. Pendek. Short content saja. Short content sebab kita pun buat berdua je. Kita orang tak buat ramai-ramai sebab apa? Mak saya tak ada dekat sini. Mak saya dekat Vietnam. So take a long time untuk mak saya ada kat Malaysia. Jadinya saya macam tak shock kalau mak saya tak ada. Bulan 7 bawa mak dia balik. So kita nak shoot ujung-ujung pun nanti takut dia tak larat. Saya tak larat. Jadinya saya pun tak boleh nak jalan. Sekarang ni pun saya dah start krem perut. Jadinya nampak bercakap pun mengah. Jadi saya tak larat sangat nak buat masa saya dah masuk ke third trimester, saya tak larat dah. Jadi saya buat awal. Kita ada photoshoot baby nanti insya-Allah soon. Saya akan yang kita nak ni ambil gambar. Oh ya. Kita ambil gambar tu. Jadinya yang mana cakap girl tu
Tahniah, anda memang jawapan yang betul. Dia cakap, boy cuba lagi tahun depan. Tahun depan kita cuba, okay? Tahun depan kita cuba lagi. Tahun depan teka lagi. Tahun depan nak cuba lagi? Lagi. Tidak. Lagi. 2 tahun lagi. Dua tahun lagi kau boleh cuba. Jadinya inilah hasilnya baby girl. Tada, anak saya perempuan. So happy lah anak daddy. Alhamdulillah. Anak daddy, anak mami, cucu Ong dan Mai. Dan Tok Ma, Tok Abah. Hehehe. Cucu Tok Abah dan Tok Ma. Tadinya ini sajalah untuk konten saya. Tak adalah panjang mana pun kontennya. Jadi yang kita nak bagi tahu, nama kita tak ada lagi. So korang boleh sajakan nama. Awal lagi. Kau boleh sajakan nama lah. Bulan terakhir tak pun. Minggu terakhir. Kau berat lagi lah. Oh, okey. Tak apalah, kau boleh je komen kat bawah nama kan. Nama-nama perempuan, nama baby girl yang ada makna yang apa kata? Makna yang baik, kau bagi tahulah. Sebab kita pun tak ada nama lagi. Kita pun tak ada nama. Cuma kita orang fikir nama anak lelaki. Saya pun sebenarnya nak lelaki. Jujur saya cakap, saya memang nak anak lelaki. Tapi masalahnya, udah kamu bagi anak perempuan nak macam mana kan? Kamu terima dulu, kamu yang bagi saya. Tuhan yang bagi. Tuhan nak. Hasil pada kamu. Kamu punya hasil. Astaghfirullahaladzim. Stop it. Get some help. So guys, ada kata-kata? Tak ada. Okay, cuba bagi kata-kata kalau anak dah keluar nanti anak tengok konten ni. Kata-kata saya hari ni. Okay. Kata-katanya Aiman. Kata-katanya Aiman. Boleh jaga. Astaghfirullahaladzim. Okay guys, untuk anak saya nanti bakal keluar, mami happy sebab mami tahu kamu girl. Oh my god, mami tak sabar nak beli baju pink. Untuk anti di luar sana, jangan lupa belikan emas. Ya. Belikan emas, okay? So guys, itu saja untuk konten hari ni. Jangan lupa like, subscribe and share. Kita jumpa pada next content. Bye bye.